Lagi 3 kilo untuk kita. Alright guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi di MSMP TV. Alright, hari ni kita akan ride and camp. Okay, aku dah lama sebenarnya tak camping ni. Apa tu, biasa ride je kan. Dah lama dah ada camping dengan family pun dah lama. So hari ni aku rasa aku nak pergi ride dan juga camping, supaya kita tak ketepikan camping tu kan. Sebab dulu-dulu channel aku memang channel camping, selalu pergi camping dengan member kan. Tapi itulah, oi lori ni. Oh yo, jamnya. Tapi itulah, bila dah lama stop camping kejap, sejak ada anak kecil, aku punya camping gear pun dah berabuk lah. Jadi hari ni kita pergi ride and camp. Dekat mana? Dekat mana tu kenalah tengok video ni, barulah tahu. Taklah, ajak lagi aku akan update kat mana. On the way ni. Weh, jam bye. Pahal ni hari Sabtu jam macam ni. Pukul 1.53. Jam aku paling benci jam. Aduh, aku malah nak cilok sebab banyak barang camping kat belakang ni. Berat lah pula rasa. Tapi kita cubalah cilok juga. Aduh. Jalan sini memang jarang-jarang tak jam. Aku rasa mungkin raya tak jam. Okay, so plan dia macam ni. Hari ni patutnya aku gerak pagi, tapi aku lupa yang ada event dekat sekolah anak aku. Jadi kita utamakan family lah, settlekan event anak aku tu. So tu yang gerak tengah hari ni. And then lepas tu ni shoot terus ke tapak campsite. Mungkin nanti berhentilah dekat Rawang ke kan, solat. Lepas tu terus shoot ke ni, ke Fraser. Kita tengoklah along the way tu ada ke pot-pot makan ke minum ke, kita berhenti. Tempat camping aku kali ni adalah tempat yang sejuk. Hopefully sejuk lah. Tapi memang biasanya akan sejuk lah situ. Cakap apa, camping kat tempat sejuk ni best sebab kau tak berpeluh sangat kan. Biasa kalau camping tempat-tempat yang bukan tinggi dan panas, berpeluh baik. Tambah-tambah kau tengoklah sekarang kan, panas betul. Ni sekejap lagi macam petang ni hujan ni, panas sangat. Alright, stay tune. Harap-harap korang tengoklah video ni sampai habis. Okay, terima kasih kerana menonton. Lagi satu aku nak update. Sebenarnya aku ni time ride and camp selalu naik kereta je kan. Ini adalah kali pertama aku ride dan juga camping. Dan agak struggle juga aku nak packing barang-barang camping ni pada motor ni kan. Harap-harap nanti jalan ke tempat campsite tu elok lah, tak licin. Dan dia ada off-road. Aku decide tu tak pakai helmet, tak pakai jaket apa yang ada padding. Sebabnya sangat panas lah sekarang. Aku tak apalah, aku memang nak bawa slow je pun. So harap-harap tak ada apa-apa berlaku lah. Nak pakai jaket ni panas lah. Walaupun tak jauh sangat kan aku punya tempat campsite ni. So kita bawa santai je lah, relax, chill. Hopefully sampai dengan selamatnya, InsyaAllah. Alright, enjoy the rest of the video. Alright guys, panas lah, panas. Cuaca panas, tapi Alhamdulillah lah panas. Bagi aku hujan lagi tak syok. Kalau ride, aku lebih prefer panas. Okay, aku bagi tahu je lah. Aku sebenarnya nak pergi camping dekat Fraser Hill. Dekat air terjun mana? Jerai ke? Kalau salah nanti aku update lah. Tak ingat lah pula aku air terjun apa Jerai kot. Tak apa, nanti aku tengok dan aku update balik dalam video ni later. Okay, tempat yang aku nak pergi tu dia sebenarnya dah tutup lama dah. Dia dah tutup lama, tapi sekarang dia dah buat balik. Jadinya hopefully semua facilities kat situ elok dan aku boleh parking dekat dengan aku punya kemah. Aku dah tanya orang campsite punya penjaga tu. Dia cakap boleh bawa motor, boleh bawa masuk motor. So hopefully okey lah nanti kan. Dan hopefully jalan dia mesra big bike. So sebab aku prefer parking tepi kan motor. Dia satu selain dekat dan tak payah angkat barang jauh-jauh, dia lagi selamat lah kot. Alright guys, sekarang kita berhenti dekat Petronas Rawang. Kita nak berhenti solat jap. Tadi aku dah isi minyak, berhenti solat jap. Lepas solat tu terus gerak. Alright, so far hari ni aku rasa banyak juga kereta atas highway. Kita tengoklah dekat
RNR ni pun banyak. Tak tahu dia orang nak pergi mana. Padahal aku rasa next week tak cuti pun. Alright guys, semayang dah habis. So member aku pergi beli air jap. Nanti tak ada air pula kat sana kan. Nak minum ke, nak masak ke apa ke. Pisang mat. Later beli je lah siap-siap. Lepas tu along the way ni tengoklah. Sebabkan cuaca panas, member aku dia cakap kalau ada cendol pun best juga kan. Betul lah tu cakap dia tu. So sekejap lagi aku akan try tengoklah along the way ni sampai kat mana nanti ada orang jual cendol ke tak kan. So mungkin akan berhenti kejap lah. Kita hilangkan dahaga sikit. Alright, let's pack up and on the bike. Alright guys, dah settle dah semua dekat Hentian Rawang ni. So kita akan bergerak ke Bukit Beruntung lah. Tadi aku nampak macam ada kedai-kedai gerai-gerai cendol, rojak dan cendol. So InsyaAllah kita akan berhenti kat situ jap. Minum-minum, makan-makan. Tak makan tengah hari. Sikit-sikit dah tadi kan. Alright, let's go. So ride kali ni aku bawa santai-santai je lah. Tak bawa laju. Lagipun sebab banyak barang kan. Aku nak adapt dulu dengan bawa motor dan carry load yang banyak macam ni. Wow, bas ni. Oh, ada lori. Right. So itulah, kalau trip ni berjaya, tak ada masalah. So aku dah rasa okey. So next trip kita akan buat adjustment lah. Kalau ada apa-apa yang salah setup barang dekat motor ke apa ke kan. Maksudnya susunan barang dekat motor aku ni. So sekarang aku rasa macam aku letak barang atas box kan. Jadi rasa macam barang tu tinggi sangat. So ada wind drag dan rasa macam kurang stable sikit. So that's why aku tak laju sangat. Aku bawa biasa je. So maybe next trip aku tukar setup lah. Tengok macam mana. Apa ada tengok juga dekat AliExpress pannier bag untuk Transalp brand apa, Savage kot. Nanti aku letak lah dekat dalam video ni. Nampak macam okey lah. Nak kata cantik sangat tu tak adalah. Cuma dia macam tak besar sangat dan tak kecil sangat. So sesuai dengan cita rasa aku. Aku dah suka bag besar-besar ni. Aku suka dia ngam-ngam je. Kalau boleh tak terlebih daripada handlebar ni kan. Bag dia sama. Senang sikit aku nak cilok dan bajet. Adalah selanggar set mirror orang ke, kereta orang ke kan. Okay guys, enjoy the rest of the video. Alright guys, kita dah masuk Bukit Beruntung. Bila dah set dekat kepala otak nak pergi makan, jadi perut terus rasa lapar. Memang normal lah kan, aku rasa siapa pun akan rasa macam tu kan. Kalau tadi tak decide untuk berhenti apa, minum cendol ke makan ke kan, dia macam okey-okey je, tak rasa lapar sangat. Bila dah set dia rasa macam oh laparnya, lambat lagi kena sampai gitu. Alright guys, kita dah sampai di Bukit Beruntung. So lagi 4 minit ke destinasi, iaitu tempat makan. Ada banyak lah orang jual rojak dekat sini. Aku tengok dekat map. So tak tahulah yang mana satu okey, sedap ke apa ke kan. Hopefully yang aku pilih ni sedap lah. So aku tengok ada je orang rate. Ada kedai-kedai, contoh tadi aku tengok ada 3 ke 4 kedai. So ada yang rate rendah, ada cakap cendol cair, santan tak original. Itulah, kadang tak boleh percaya juga. Mungkin dia rasa tak sedap, tapi orang lain rasa sedap. Gitu. Tengok je lah nanti macam mana, sedap ke tidak kan. Bedal lah. Yang penting buka ke tidak. Itu yang penting. Nampak gaya, yes, buka. Alhamdulillah. Kalau buka, kita berhenti terus makan rojak dan cendol, rojak mi. Okey lah sini. Alright guys, sambung nanti. Makan guys. Panas cendol. Lihat je handphone tinggal tu. Dekat. Lupa.
memang nak dekat. Beli iPhone baru. Ya. Alright guys, okay, dah makan cendol. Tapi aku tak makan. Beli cucur bilis je tadi pergi jalan. So rasanya ingat nak makan masa dekat Fraser nantilah. Sebab panas lah kat sini. Kita nak cari tempat sejuk dan makan. Kita tengok okey tak okey. Harap-harap kat Fraser tu adalah tempat makan yang best. Bila panas ni cikgu peluh kan. Bila peluh dia rasa macam penat pula. Lagipun tadi aku dah main panas dekat sekolah anak aku. So aku yang exhausted sikit. Jom kita ride sampai ke Fraser dan chillax kat sana. Enjoy the rest of the video guys. Okay guys, kita dah masuk ke kawasan macam hutan-hutan sikit ni. Ada lagi sejam 22 minit nak sampai. So far cuaca masih panas. Ada petanda nak hujan pun. So hopefully kita sampai ke Fraser nanti tak hujan lah. Hujan pun kalau malam pun okey kot. Cuma malam sejuk lah. Kalau hujan ni yang sejuk melampau hopefully tak hujan lah sepatutnya kan. Aku harap tak hujan lah sebab aku suka camping hujan. Cuma tengok ada high beam. Tengok apa kawasan camping tu macam mana. Kalau hujan lepas tu ada dia punya tapak tu tak ngam. Ada kawasan ada apa, ada laluan air lah apalah kan. Lalu tepi kemah kau bila hujan tu yang tak syok lah. Hujan tu best. Apa dia kan, bunyi hujan lepak dekat bawah kemah. Macam aku cakap lah, tengok macam mana setup campsite tu. Sekejap, aku pelik kenapa dia high beam tadi. Ada apa tu? Risau pula saya. Ni tak ada apa-apa lah. Kenapa ni lori berhenti? Oh, ada lori rosak kot. Oh, mungkin dia high beam sebab lori tu lah kot. Okay guys, aku stop dulu video ni. Kita sambung nanti. Alright guys, kita dah masuk jalan bengkok-bengkok. Kalau kau boleh tengok kat map aku ni, tu dia. Tapi disebabkan aku bawa load banyak, so aku takut lah nak laju dan takut nak layan corner kan. Aku tak biasa jalan sini. Bukan apa, takut licin dan ada pasir. Tak berani tu. Tak apalah, janji kita selamat sampai dah lah kan. Bawa je relax, tak kerja apa pun. Aku harap korang enjoy lah video ni nanti. Aku tak tahu nak edit macam mana lagi. Belum fikir sebab para orang dia buat storyboard dulu kan sebelum dia shoot. So follow je lah kan. Macam aku berdala, aku set up kamera jalan. Sebab kita ni orang biasa-biasa je. Tak reti nak storyboard lah apa lah. Tadi adalah sisir dengan orang naik basikal. Dalam 3 orang kot macam tu kan. So, tapi itulah macam tak ramai. Mungkin jalan ni bukan spot untuk orang layan corner ke atau buat aktiviti basikal kan. Ataupun sebab timing dia tak cun. Biasa orang naik basikal pagi kan. Aku je yang datang sini waktu time macam sekarang ni. Maksudnya datang pagi boleh relax apa. Dah kita ada hal lain. Hal keluarga. So keluarga number one. Oh, dia corner ni mengerikan. Kalau terlajak terus ke gaung. Oh, seorang lagi abang basikal. Lagi 40 minit jalan macam gini. So kalau korang boleh nampak banyak orang repair jalan. Dah kena stop dah. So ada macam tanah runtuh. So sebab tu banyak jalan yang dah di repair dalam progress. Macam ni. Oh, dia buat longkang. Aku rasa sebab tanah runtuh ni pun sebab apa, mungkin ada laluan air kat dalam tanah tu kan. So dia dah jadi tak padat. Lama-lama dia runtuh. Aku agak je. So, tadi ada dalam 2-3 tempat juga yang tengah repair. Aduh, leceh lah ikut belakang kereta ni. Terlampau slow. Corner je bang. Abang 4 tayar, saya 2 tayar. Gurau-gurau. Nak lintas macam susah pula. Jalan berliku. Tengok kat map kau-kau. Alright guys, kita dah sampai ke Bukit Fraser. Tiri. So jadi kita akan naik ke sana. Aku rasa betul lah itu hari yang kita orang pergi 5 mountain tu memang ikut jalan yang sama. Tapi mungkin masa tu excited sangat kot. Jadi dia tak ingat lalu jalan mana. Tapi aku rasa macam tak se-slow tadi tu kan. Mungkin masa tu pun tak bawa load banyak macam ni. So ni rehat jap, ambil gambar. Lepas tu terus shoot ke atas. Alright guys, kita telah pun tiba di Bukit
Fraser. Nampak macam tenang, tak ramai orang. So rasa kita tengok paddock tu dulu lah, macam mana rupa dia punya campsite. Okay guys, kita nak tengok apa tapak campsite yang first dulu. Paddock. Tengok macam mana dia punya crowded. Kalau tak, aku rasa kalau macam terlalu crowded, aku rasa kita tukar lah. Kita pergi kat yang Air Terjun tu lah. Ni mak kau, one way ke two way? Nampak macam two way. Nampak macam one way. Rupanya two way. Right, inilah ada paddock. Tak tahu lah member aku ni setuju tak kalau camping kat sini. Sini lah, toilet je lah tak ada. Mana tahu nak berak ke apa. Tu lah. Tu je lah cadangan yang aku boleh berikan. Boleh tak payah sampai sana kan. Alright guys, kita dah sampai ke tapak paddock. So member aku setuju untuk camping kat sini. Tak tahu lagi nak unload barang dulu ke atau nak pergi makan. Aku rasa kita book tapak dulu lah. Maknanya kita unload barang-barang semua letak kat sini. And then kita pergi makan lah, cik makan. So okay, sekejap. Ada satu camper. Oh sekejap. Okay, satu camper kat sana dan juga kat sana. Aku tak tahulah, sekejap lagi ada berapa orang lagi yang masuk kan. Sini okey tak? Parking sini okey tak? Wah, so far macam tak kacau. Ni lah paddock ni. Paddock dia kat belah sana lagi. Ni kira macam parking dia lah. Ni aku tak tahu dia orang gimana. Tak, sebab aku tengok ada signboard paddock tu. Ya, itulah dia. Sebab tu dia panggil dia punya tapak paddock. Sana pun tapak parking tak ada. Sana macam ada tempat benda lah. Itulah dia paddock tu. Aku tak tahu exactly apa benda. Alright guys, set up dulu. Alright guys, dah set up dah. Setakat flysheet je sebab nak cukup tempat. So sekarang kita akan pergi makan jap. Sebab dari tadi tengah hari makan cendol je. So sangat lapar. So tanya campus yang kat ujung sana tu, dia cakap dekat sana pun ada tempat makan, dekat sana pun ada tempat makan. So tak tahu lagi nak makan belah mana. Jom kita pergi cari. Alright guys, sekarang tengah berjalan mencari kedai makan yang mana satu. So aku rasa kita makan di sini je lah. Dahlia Cafe. Padahal dah beli apa? Dah beli RTE lah. Apalah tu malam nanti. Alright. Bismillah. Tak ada orang nak dengan kita ni. Ini berapa lama ni tahan? Kalau buat yang second tu rasa sampai pagi kot. Ni second. Ini paling. Okay guys, kita orang decide untuk pergi masjid. Solat kat masjid dan mandi terus kat sana kan, senang. Dah halang-halang tak pergi camping dekat air terjun Jeriau tu. So kan dah halang kita tak orang cakap apa, tak wild sangat kan. Kita pergi masjid je lah, mandi. Lepas tu solat terus. Aku cakap dari tipu ke? Dah cepat je nak pergi. Oh, pukul ni 29 ni. Jadi dia berasap. Kena tengok ni. Tengok warmer berasap bila kena air.
Alright guys, selamat pagi, good morning. Sekarang pukul 6.30. So tadi dah pergi toilet, lepas tu alang-alang di masjid jap solat subuh. Lepas tu ada perubahan plan sikit. Alam pula. Okay, perubahan plan bukan perubahan plan lah. Kita orang plan untuk breakfast dekat Lemang Tok Ki. So daripada sini ke Lemang Tok Ki dalam sejam suku macam tu lah. So macam tak jauh sangat kan. Itulah, lepas ke Lemang Tok Ki, maknanya kita orang daripada sini nak pergi ke Lemang Tok Ki tu ikut jalan lain lah. Kita ikut jalan semalam lah. So dari Lemang Tok Ki nanti terus shoot balik balik KL lah. So dah halang-halang ride kan. So kita buat macam loop lah. KL, Fraser, Lemang Tok Ki. Alright. Lagi kita kemas-kemas and then gerak. Ciao. Alright, assalamualaikum guys. Selamat pagi. Okay, settle kita punya camping satu malam. So tadi kita orang bangun pagi, solat, tak breakfast lagi. Lepas tu terus kemas-kemas. Memang plan hari ni untuk ke mana? Ke Bentong, ke Lemang Tok Ki. Pedok ni pun betul lah, ada kuda apa semua. Oh mantap juga Ada pedok. Nanti boleh bawa family lah. Boleh explore lagi kat sini kan. Oh dia tahu. So alright, kita akan pergi ke Lemang Tok Ki untuk breakfast. Yeay. Aku tengok dekat map ni dalam sejam suku lah untuk ke Lemang Tok Ki. So kita buat macam satu loop maksudnya dari KL, Fraser, Lemang Tok Ki. Kan dah lang ride, barulah ride namanya. Sebab biasa orang akan pergi ke Lemang Tok Ki tu dari KL pergi Karak kan, Lemang Tok Ki mesti patah balik kan. Ni kita buat satu loop. So something special lah yang aku tak pernah buat juga. Alright guys, ayuh kita ke Bentong breakfast dulu sebelum pulang. Tapi itulah guys, aku nak share sikit lah. Aku ni sebenarnya ada slip disc, tapi bila naik motor ni kurang pula rasa. Kalau lah aku ni naik kereta kan, balik kampung ke layan-layan jam tu kan, duduk dalam kereta lama kan, mesti sakitnya pinggang. Agaknya motor ni pasal kita boleh gerak-gerak kot. Lepas tu duduk tegak kan, dalam kereta ni duduk macam menyandar je tu, yang sakit tu. Dan sebab itulah juga aku rasa aku tak boleh naik motor sport bike yang terpaksa bongkok badan kan.
So aku akan naik motor touring selamanya. Alright guys, lagi 4 minit nak ke Lemah Tok Ki. So dah dekat dah ni, Alhamdulillah. So sekejap lagi makan-makan. Aku kena sampai rumah sebelum pukul 2, sebelum pukul 1 lah, sebab ada hal lain pula kan. Jadi rasanya makan ni sejam je kot, kurang dari sejam, lepas tu cawan balik lah. Balik ke pangkuan keluarga. Aku rasa mungkin sampai sini je lah kot video aku. Nak ambil video dekat Lemah Tok Ki pun orang semua dah tahu kan Lemah Tok Ki macam mana. So sebelum aku off video ni, aku nak ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe. Aku berterima kasih sebab korang support, subscribe channel aku dan view video-video aku. Aku harap korang terus memberikan sokongan supaya aku dapat teruskan channel ni, buat video banyak-banyak lagi. Lepas ni tak tahu lagi nak buat video apa. So itulah, terima kasih. Jangan lupa yang baru tengok, jangan lupa subscribe, like video aku. Kalau nak share, Alhamdulillah. Yang returning subscriber, terima kasih banyak atas sokongan anda. Jadi lagi 2 minit dah sampai ke Lemah Tok Ki. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye. Bye bye. Bye bye.